Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabi Bukhari bin Sabuddin. Nombor matrik 10 DPM 23F1065. Dan pada hari ini saya nak tunjuk cara macam mana kita nak beli coin TikTok dan bayar menggunakan Touch 'n Go e-wallet. Okey, step pertama korang pergi kat Google. Kemudian korang tulis tiktok.coin. Kemudian korang tekan yang atas sekali. Bila dah masuk, korang pilih korang nak beli berapa coin. Macam saya nak beli yang 30 coin dengan harga RM1.45. Jadi saya tekan buy for RM1.45 ni di bawah tu. Kemudian saya pilih Touch 'n Go e-wallet. Kemudian bila korang dah pilih Touch 'n Go e-wallet, korang tekan kat bawah tu, Go Touch 'n Go e-wallet. Okey, ini cara untuk kita nak approve kita punya payment. Okey, jadi kita tekan pay dan masukkan pin Touch 'n Go korang. Okey, dan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Fibin Sakaria, nombor matrik 10 DPM 23F1042. Pada hari ini saya akan tunjukkan transaksi pembelian casing phone menggunakan aplikasi Shopee. Jadi kita buka ini, kita cari casing yang jenis phone yang kita pakai. Selepas itu kita tekan casing, lepas kita tekan buy. Lepas tu korang pilihlah design yang korang nak. Lepas tu kita tekan buy now, and then kita check semua segala alamat. Lepas tu kita tekan place order. Lepas dah tekan place order, dia akan terus ke kita masuk username bank kita. Lepas tu lepas tu kita ni kita kena approve dulu. Lepas tu payment successful. Lepas tu sudah berjaya kita punya transaksi. Sekian, terima kasih.